Kunci rahsia perniagaan, memahami penyata kewangan. Pagi itu di dalam kelas prinsip perakaunan, Cikgu Sarah berdiri tegak di hadapan papan putih. Suasana kelas tenang dan penuh tumpuan. Hari ini, kita akan masuk ke tajuk yang paling penting untuk setiap usahawan, kata Cikgu Sarah sambil menulis tajuk besar di papan putih, penyata kewangan. Ini adalah laporan kesihatan bagi sesebuah perniagaan. Cikgu Sarah memandang pelajar-pelajarnya dengan senyuman. Tanpa penyata kewangan, pemilik perniagaan tidak akan tahu sama ada mereka sedang untung atau rugi. Malah, mereka tidak tahu apa yang mereka miliki atau hutangi. Beliau menekankan bahawa terdapat dua komponen utama yang perlu dipelajari oleh pelajar tingkatan 4, penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan. Mari kita lihat komponen pertama, kata Cikgu Sarah sambil melukis sebuah kotak besar. Penyata pendapatan. Tujuannya adalah untuk mengira pencapaian prestasi perniagaan bagi suatu tempoh tertentu. Di sinilah kita tentukan sama ada perniagaan mendapat untung bersih atau rugi bersih. Beliau mula menulis subtajuk di bawahnya, akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Haris, yang duduk di barisan hadapan, mengangkat tangan. Cikgu, adakah ini bermakna kita hanya perlu tolak belanja daripada hasil? Cikgu Sarah mengangguk bangga. Tepat sekali, Haris. Hasil tolak belanja. Jika hasil lebih besar, kita untung. Jika belanja lebih besar, kita rugi. Haris segera mencatat formula tersebut di dalam bukunya dengan penuh minat. Maya pula bertanya, selepas kita tahu untung atau rugi, apa langkah seterusnya, Cikgu? Cikgu Sarah beralih ke arah Maya. Soalan yang bagus, Maya. Selepas tahu prestasi, kita perlu tahu kedudukan atau kekayaan perniagaan tersebut pada tarikh tertentu. Inilah yang kita panggil penyata kedudukan kewangan atau PKK. Cikgu Sarah kembali ke papan putih dan membahagikannya kepada dua bahagian. Dalam penyata kedudukan kewangan, kita menyenaraikan semua aset, liability dan ekuiti pemilik. Ia menunjukkan apa yang perniagaan punya, apa yang perniagaan hutang dan berapa modal sebenar pemilik dalam perniagaan tersebut. Maya melihat papan putih dan bertanya lagi, jadi, bahagian ekuiti pemilik itu adalah modal yang kita bawa masuk, betul? Cikgu Sarah menjawab, ya, Maya. Dan untung bersih yang kita dapat daripada penyata pendapatan tadi akan ditambah ke dalam ekuiti pemilik ini. Semuanya saling berkait. Maya mengangguk, mula memahami gambaran besar sistem ini. Ada satu rahsia besar dalam PKK, bisik Cikgu Sarah secara berseluruh kepada Haris. Kedua-dua belah bahagian penyata ini mestilah seimbang. Inilah yang kita panggil persamaan perakaunan. Aset mestilah sama dengan liability ditambah dengan ekuiti pemilik. Haris tersenyum dan cuba mengira simulasi ringkas di dalam kalkulatornya. Haris dan Maya berbincang sesama sendiri tentang nota mereka. Sekarang saya faham kenapa usahawan perlukan akauntan, kata Haris. Maya menambah, betul, tanpa penyata ini, kita seperti memandu kereta dalam gelap tanpa lampu sulur. Mereka berdua merasa lebih yakin untuk menghadapi peperiksaan akan datang. Sesi kelas berakhir. Cikgu Sarah mengemas bukunya. Ingat semua, penyata kewangan bukan sekadar angka. Ia adalah cerita tentang kejayaan dan usaha kita. Kita akan buat latihan pengukuhan esok. Pelajar-pelajar bangun dan memberikan salam, merasa terinspirasi dengan ilmu baru yang mereka perolehi.